Finally, barang pin dua-dua Min dah sampai. So, kalau korang nak tahu Min beli apa, korang kena tengok video ni sampai habis tau. So, jomlah kita unboxing. Sekarang ni baru sampai 2 parcel. Okey, tu sambung yang ni Min order 18 bulan 7. So, dia sampai 6 hari bulan 8. Lepas tu, barang yang Min buka ni dia split dekat 2 parcel tau. So, baru 1 parcel je yang sampai. So, tak apalah. Kita unboxing dulu. Yang ni yang sampainya dia punya bakul sahaja dulu tau. Yang Min beli tu macam betul rumah tu. Tapi kalau kat Malaysia dia punya harga dia Masya Allah. Tapi dekat Pinu 2 dapat ni sahaja. So jom kita buka next parcel pula guys. Masa first time download Pinu 2 tu memang ramang mata. Sebab jauh gila dia punya beza harga tu tau. So nanti korang pergilah download sendiri. Jomlah sambung unboxing guys. Tak silap Min, kalau kita order banyak-banyak kan, dia akan kumpulkan dulu. So dia akan letak dalam satu parcel untuk hantar dekat satu alamat. Yang ni Min beli kat kedai lain, yang dalam tu kedai lain. So memang dia akan campur terus hantar dekat kita. Senang sikit macam tu kan. Yang ni Min tengok dia punya gambar tu, memang cantik. Yang ni Min nak letak dekat mini studio Min. Korang nak tahu tak apa benda dekat dalam ni? So, tu sekejap. Kita buka lagi sikit. Korang kena sabar sikit tau. Min akan spill dia punya harga sekali tau. Nanti korang tengok je gambar yang Min akan letak dekat bahagian tepi tu. Yang ni Min beli frame. Frame ni macam apa orang panggil puzzle. Dia ada banyak pilihan. Nak 6 ke, nak 4 ke. Yang Min ambil ni 4 je. Tapi dia macam melengkung sikit guys. Ke sebab duduk atas kapal lama sangat. Sebab Min tak guna kapal terbang. Min guna kapal laut tu. So memang tunggu lama sikit lah. Tapi overall cantik je guys. Nak deku-deku dekat kita punya mini studio ni. So inilah dia punya harga. Tak mahal pun guys. So jom kita buka next parcel pula. Yang ni Min pun lupa Min beli apa So kita kena buka dulu satu-satu, barulah ingat apa benda yang kita beli. Tak silap yang ni macam cadar kot. Ya ke? Cuba kita buka lagi. Bukan cadar guys, ini bantal. Bantal ni kalau korang order 1 dia dapat 2. So tak silap Min order 2 ke Min order 3. So 1, 2. Kalau order 2 dapat 6 lah kan. Dia jenis dia vacuum dulu. So kita kena buka dululah. Nak tengok betul ke gebu macam dalam gambar ada tunjuk tadi tu. Sebab kalau dekat Malaysia tak dapatlah harga yang macam dekat Pin 2 ni guys. Ni material dia pun kebu juga sebenarnya guys. Korang kena tepuk-tepuk macam ni dulu nak bagi dia tumpuk. Sebab dia dah lama vacuum dekat bahagian dalam tu kan. So yang ni tak silap sampai 2 parcel. So inilah dia punya harga. Okay, next kita buka lagi parcel color yang sama pula guys. Apa dia dalam ni Sebab Min pun dah lupa lah. Sebab banyak sangat barang Min cekok malam tu. Sebab tengok semua harga dia. Ya Allah, kalau korang tengok pun memang ramah mata. Yang ni pun bantal juga guys. Kami cakap tadi Min order 2 parcel. So total ada 6 buah bantal. Nanti kita buka lah satu-satu. Ni kita letak dulu dekat bahagian belakang tu. Nantilah kita kemasnya. Ya Paul. So jomlah kita buka another parcel. Mini kalau beli barang Min check out je. Lepas tu lupa apa benda lah yang Min beli. Sebab tu kena buka dulu. Barulah Min ingat benda ni yang Min beli. So jomlah kita buka guys. Banyak sangat lah dia punya selotip ni pun. So kita gunting dulu bahagian tepi ni, bahagian atas ni. Dekat sini pun kena gunting dulu. Sekejap ya, nak tengok apa benda pula ni.
Yang ni pun frame juga kan, nampak tak? Cantik kan bila dah pasang. Dia ada macam tali tu. Yang ni dia punya design dia, design cincan, comel kan? Ni pun nak dekor dekat mini studio kita. So, barulah nampak lagi meriah kan kalau tak korang tengok dekat belakang tu. Kosong je. Sebab tu Min nak beli benda-benda yang boleh dekor untuk naikkan seri lagi Min punya mini studio. Yang ni dia punya harga dia tak mahal pun guys. Yang ni je yang Min bayar. RM9 saja. So, jom kita buka another parcel. Yang ni apa ya? Nampak macam gebu-gebas je. So, jomlah kita unboxing. Gunting-gunting-gunting. Kena hati-hati gunting, takut gunting pula benda yang kat dalam tu. So, kita rabak je lah. Yang ni set cadar guys. Tengok dalam gambar memang hello lah kejadian dia. Tapi bila sampai memang dia punya kain tu memang lembut lah guys. Memang macam apa yang Min expect. Yang ni dia punya sound comforter. Lepas tu dapat sound bantal. Lepas tu dapat cadar sekali. Harga dia ni je. Murmur je guys. So, jom kita buka another parcel lagi guys. Yang ni Min ingat apa membeli. Min nak cari, nak letak dekat bilik air. Yang rak plastik bertingkat tu. Sebab tengok dekat sini harga dia boleh tahan juga guys. Tapi boleh check dekat pin dua-dua juga. Besar untuk harga ni. Ni dia punya harga. Tapi dia punya harga pula. Dia punya gambar. Sorry. Tapi dekat bahagian atas ni macam kemek sikit lah guys. So, tak apalah. Yang bahagian atas ni kita buang. Kita guna 3 tingkat je. Kita buat dia. Jangan risau. So, boleh lah. Ni je dia punya harga. Yang tadi tu dia punya gambar. So, jom kita buka next parcel. Yang ni apa dia ya? Macam kecil pula parcel ni. So, jomlah kita buka dengan penuh kesabaran. Okay, kita rabak je lah macam ni. Senang sikit kan. Yang ini squishy guys. Sebab tengok viral kan, kita pun FOMO lah nak tengok apa benda squishy ni. Untuk Pak picit-picit melepaskan stres yang belenggu di dalam kepala rupanya. Yang ni dia bentuk durian. Murah je guys. RM2 lebih je. Lepas tu ada lagi dalam ni. Tak silap dalam ni semuanya squishy. Another durian guys. Tadi durian, yang ni pun durian. Berapa banyak durian tapi bau dia Masya Allah. Bau getah dia tu kuat. So far yang ni boleh lah. Sebab dalam gambar tu nampak macam besar. Tapi bila sampai Cinonet dia rupiah lah. Okey. Kita nak buka next squishy. Sebab yang next ni nampak dalam gambar tu besar guys. Korang tengok ni. Besar tapak tangan. Serius besar. So yang ni memang macam excited sikit lah. Nak buka, nak tengok betul-betul kelembut. Kalau tengok daripada segi rupa dia, memang macam kebu guys. Jom kita test picit-picit. Betul ke tidak sama macam dalam video yang diorang tunjuk dekat iklan tu. Ya Allah, comelnya. Memang gebu guys. Yang ni Min weight 9/10. Memang bila dipicit tu memang certified betul. Ini siapa kalau geram kat orang tu, aku dah picit je benda Allah ni. So yang ni memang recommend. Harga dia pun tak mahal sangat guys. Kejap lagi Min speed. Tapi bau dia Masya Allah. Bau dia tak menyenangkan. Yang ni tak sedap Min. Harga dia dalam RM5 lebih sahaja guys. So next parcel, jomlah kita unboxing. Yang ni apa dia jangan cakap squishy lagi. So yang ni yang ni pun squishy guys. Dia macam puding orang panggil. Tak tahu lah puding ke pancake ke. Yang ni dia macam sticky sikit. Tapi dia tak adalah melekat dekat tangan. Tapi bila kita picit tu rasa sticky. So kita biarkan je lah dia kat dalam plastik ni. So kita picit-picit je lah. Yang ni Min bagi weight dalam 7/10. Sebab dia comel. Cumanya dia sticky. And then dia punya bau tu pun kurang lah menyenangkan. Min tak recommend kalau korang buka dia punya plastik ni. Lekat-lekat no.
lama lekat-lekat, better korang masuk ke malik dia dekat dalam plastik. So korang just tekan-tekan je lah dia dekat dalam plastik tu. So tak adalah tangan korang bau. Bau yang tak menyenangkan guys. So yang ni pun comel. Kalau korang nak beli, pergilah sebab dia murah sahaja. Korang tengok ni. So jom kita buka net parcel. Yang ni paling excited. Sebab yang ni yang paling viral tu guys. Squishy cheese. Yang ni serius. Yang ni min bagi 10/10. Bila picit tu, ya Allah, memang certified aku supaya benar nak menyebut. Alamak, lupalah. Tapi memang best lah. Memang best nak picit-picit dia. Yang ni memang recommend kalau korang nak beli, pergilah beli. Memang best gila. Yang ni kalau kat Malaysia tak tahulah harga dia berapa. Tapi Amin beli dekat Pinwood ni harga dia banyak ni je guys. So move. Kalau nak beli yang ni, I memang sangat recommend. Pergilah beli. Okay, untuk melempiaskan kesetresan di kepala kotak anda, bolehlah picit-picit. Squishy pula. Squishy cheese. So jom kita buka next parcel. Yang ni apa dia Rasa yang ni bukan squishy lah. Jom kita tengok dulu. Yang ni dia macam tempat dekor-dekor tu guys. Yang dia ada 2 color. So Min pilih lah color silver ni. Dia kalau nak unboxing barang kan, nak buat video estetik. So boleh letak dekat atas ni. Ni pun murah sahaja. So jom kita buka next parcel. Ya, ni apa dia Sebab dia parcel ni cinonet je. Jangan cakap squishy lagi. Yang ni squishy mango guys. Ni pun macam excited sikit lah nak buka. Sebab yang ni pun ada lalu lalang dekat Min punya FYP. Cumanya Min lagi suka squishy yang cheese tadi. Yang ni bau dia pun Masya Allah. Bau dia boleh lah. Yang ni Min wait dalam 7/10. Space suka picit-picit dia macam korang picit balon. Dalam dia ada benda-benda tu. Okay, last kot. Last parcel. Jom kita buka. Apa dia ni sebab kotak dia pun dah kemek. Almaklumlah. Yang ni dihantar pakai kapal guys. Kapal dekat laut tu. So kita abaikan janji barang dekat dalam dia. Dapat squishy 2 lagi. Takkan Min purchase sampai 3. Lupa kat je setengah malam kan. So kita layan je lah. Yang ni squishy yang sama guys. Boleh lah. Tapi macam Min cakap tadi, Min lagi suka squishy pula. Squishy cheese ni serius. Kalau korang nampak tak, yang ni dengan dia ni jauh sangatlah bezanya. So kalau korang nak beli, pergi beli yang cheese ni. Memang takkan menyesal. Dah lah move saja. Cuma korang kena tunggu lama lah. So tunggu part 2 guys. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe and stay tuned for next video guys.